Saya keliru lah. Saya nak berhenti belajar. Tapi semua kawan-kawan saya tak setuju. Ya ke? Tapi saya rasa awak patut Berdasarkan situasi tadi, sebenarnya prinsip autonomi tidak digunakan dengan sepenuhnya. Sebenarnya, dalam kaunseling ada satu prinsip klien iaitu autonomi di mana klien berhak untuk membuat keputusan sendiri. Jadi kaunselor tidak berhak untuk membuat keputusan? Ya, betul. Peranan kaunselor bukan nak tentukan keputusan klien tetapi nak bantu klien untuk buat keputusan dengan pelbagai pilihan. Okay, tadi awak cerita dengan saya, awak cakap dengan saya, awak tak tahu nak cerita apa, betul? Okey, kalau satu, apa kata kita buat satu aktiviti tu awak boleh pilih kad apa yang awak nak dan topik apa yang awak nak cerita. Kalau awak tak nak topik tu, awak boleh pilih kad untuk skip juga. Dia macam kita main Uno. Pernah main Uno tak? Pernah. Okay, so konsep game ni sama je macam Uno. Cuma benda ni boleh tolong awak keluarkan topik apa yang awak nak cerita dekat saya. Deal ke? Janji? Janji. Okay.